Anakku boleh kau ni belajar di politeknik, ambil khusus sini gini-gini. Itu kalau ikut nak kos lain. Jadi bapak kita harap kita ambil kos ni. Nah ini kan bapak, ada bapak. Yang kelima, kata ulama, kata Imam Abu Lais, at-takallum ma'ahu bil-lail. Hendaklah kamu bercakap dengan mak bapak, khususnya dengan bapak, dengan kata-kata yang paling mulia sekali. Jangan dipanggil bapak kita dengan nama-nama yang menunjukkan kita kurang ajar. Tak boleh. Macam orang putih, dia panggil bapak dia nama ya. Harry, dia dipanggil. Kalau dia nak marah ke bapak dia, nak sebut daddy dia pun susah betul lah. Dia orang kurang ajar dengan bapak. Kita tak boleh. Ikut macam mana dalam surah Isra ayat 23, Allah Ta'ala warning, wala tan'arhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kau jangan nak jerit-jerit, jangan kau nak sergah-sergah mak bapak kau. Dan taklah kau cakap dalam bahasa yang paling mulia sekali kepada bapak kau. Itu yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, tanggungjawab kita pada bapak kita, tuan-tuan boleh buatlah al-masyu khalfuhum. Kalau berjalan dengan bapak, taklah jalan di belakang dia, jangan jalan depan dia. Ada kita dengan orang tua. Kalau ini bapak kita kena mau respect. Walaupun kita orang besar, menteri ke, kita profesor ke apa, bapak kita orang kampung, pencen, cikgu. Bila kita berjalan, kasih dia duduk depan. Nak menunjukkan bapak kita ni hebat. Cara je lah, jalan depan atau orang ikut belakang. Baru nampak bapak kita di menceng, kita lain macam. Bayangkan kalau lima, 6 orang anak ni, semua jalan belakang. Macam ulu balang, macam ETC, bodyguard. Dia punya megah dia jadi lain. Itu anak-anak jalan belakang. Tapi kalau naik eskalator, belakang. Kalau turun, anak mesti duduk depan. Ini pandangan saya lah. Kalau nanti eskalator, anak turun duduk belakang, bapak jatuh, dia tak boleh nak tolong lagi. Tapi kalau duduk depan, bapak terjatuh, tahan dia punya bapak. Anak bertua. Berapa tanah lagi tu? Ya, kalau tak ada harga, seperti kita dapat menyelamatkan bapak. Ya. Rupanya kata ulama al-masyu khalfuhum ini simbol kita menghormati mak bapak kita. Tuan-tuan sekalian, hari ini ada anak-anak kalau dengan mak bapak, pertama kita tengok kalau bercakap tak pandang ke mak bapak. Apa hina sangat mak bapak kita cakap tak pandang ke. Ada benda nak disembunyikan ke yang tak nak masuk pandang mata mak. Biasa anak-anak, bukanlah biasa orang, kalau bercakap kita tak nak pandang mata. Biasanya orang tu belia tu raya. Orang belia benda-benda saka ni memang tak berani nak memandang mata. Kalau dia cakap mata dia kata, saya suka makan buku piring Ustaz. Buku piring. Apa masalah kau? Apa dia tak nak pandang mata kita? Belia tu raya tu dah macam tu. Dia kereta yang kotak mancing tu hancur dah mancing tu raya. Biasa bulan tu raya kalau begitu. Mak kita kan, cakaplah mana mata. Esok orang tu dah mati, mau nak berada langit. Tak guna dah. Dia cakap, dari hidup. Ayah kita cakap, tengok dia cakap. Dia dah paling malam, tu ni tengok-tengok apa gitu. Tu kau pandang-pandang, iya ke tidak ni? Betul tengok dia cakap. Dan ni tengok ayah kita cakap. Cakap kena pandang mak bapak. Kemudian anak-anak dalam masa muka dengan mak bapak, kita kena hormat pada dia. Lepas yang ketiga, simbol penghormatan, tunjukkanlah kita jangan rasa tak minat dengan perkara yang mak bapak suka. Bapak kita dia suka apa sekarang? Sekarang dia suka mula burung. Tuan-tuan tak minat burung. Tapi dia dah tua lah, layan je lah. Burung okey pak? Okey. Habis tak dilepaskan ke? Bila? Macam mana lepaskan? Dia nak balik. Oh lupa. Cerita yang apa yang dia suka. Walaupun kita tak suka benda itu. Meraihkan. Kemudian jangan lagi bapak sendiri di depan orang lain. Dia tak hormat. Macam ada orang dia panggil bapak dia tu, orang tu tak sedar diri. Ada. Memang dia orang tu tak sedar diri. Mana boleh kau kutuk kau punya bapak depan orang? Tak boleh. Orang tua petang. Apa punya anak boleh kutuk bapak kita? Tak boleh. Ada sekarang budak-budak kita kalau salam tangan bapak, dia salam cium tangan. Cium ni, orang cium pakai mulut ataupun pakai hidung, terpulang lah. Cium mulut boleh, cium hidung pun boleh.
Budak sekarang cium pakai dahi. Ini mana punya kitab dia berasa? Kan kalau salah pun budak-budak kecil, dia ambil tangan kita tak ada dahi dia. Kalau macam ni duit raya terus potong. Tak jadi bagi $10. Mula niat bagi $10. Cium tak kat dahi dia, $2 juga lah. Kalau kau tak cium tangan, kau bagi $10. Cium ada bunyi, kau tu $50. Ini budak-budak tak pandai. Anak-anak respect lah macam bapak kita ya. Ada satu lagu saya faham ini. Saya ini menyanyi pandai tapi saya malu. Pula ada kamera lagi saya nyanyi. Saya nyanyi, anak nyanyi saya tak tahu ada live malam ni. Tak saya nyanyi lah. Ada lagu saya faham ini itu tentang kasih ibu dan kasih ayah. Kata dia kasihnya ayah sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban nyawa. Berkorban raga, rela binasa. Berkorban nyawa, tanda kasihnya. Biarpun jiwa akan terseksa, ikhlas dan rela, asalkan kau bahagia. Balik ni tuan-tuan buka lagu tu, boleh nangis kita buka. Kasihnya ayah, sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban nyawa. Biarpun nangis lah kita dengar lagu tu. Bapak dia gaya, bapak kita tak ada anak tahu. Time lebaran gaya, anak dia semua baju cantik. Dia sebenarnya tak tukar baju pun. Bukan tak ada. Beli baju anak semua cantik. Dia pakai jubah ya. Biarlah anak dia cantik daripada dia. Dia bapak. Biar dia susah, jadi anak dia happy. Anak-anak tak pernah tahu bapak nangis cari duit. Dia tak pernah tahu. Anak tahu happy saja, duit dapat, makan kenyang. Macam mana dia nak dapat duit, anak tak pernah fikir. Respect lah kepada orang tua. Respect lah. Dia orang bukannya mengaji tinggi, tapi dia tak pernah sia-siakan itu. Yang ketujuh, kata Imam Abu Lais, Allah yad'u bi-ismihi. Jangan kau panggil bapak kau dengan nama dia. Yang ke-8, ayat'u lahu bil-maghfirah kullama yad'u li nafsih. Seorang anak dengan bapak dia mesti sentiasa mendoakan kemaafan, keampunan untuk bapaknya apabila dia mendoakan keampunan untuk diri dia. Macam kita selalu doa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa anak-anakku, dosa keluargaku. Mesti masukkan juga, ampunkanlah dosa mak bapak aku. Dia mesti masukkan. Anak-anak yang ingat jasa mak bapak, dia tak pernah lupa. Dalam surah Al-Isra ayat 24, Allah akankan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, kau kesiankanlah kepada mak bapak aku sebagaimana mereka itu menjaga aku masa kecil-kecil dulu, ya Allah. Dalam surah Ibrahim 41, Allah akankan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku, dosa ibu-ibu bapa aku, dosa seluruh orang beriman sampailah hari kiamat. Dalam surah Nuh ayat 28 ada doa Nabi Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Tuhan, ampunkanlah dosa aku, ampun dosa mak bapak aku, ampunkanlah dosa siapa saja yang masuk rumahku di kalangan orang beriman. Begitu juga doa Nabi Sulaiman. Allah rakamkan dalam surah An-Naml ayat ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku ilham untuk tetap bersyukur nikmat-Mu sebagaimana Engkau telah kurniakan kepada aku dan kepada kedua mak bapak aku. Semua orang-orang alim, orang soleh, para nabi tak pernah henti doa kepada mak bapak. Lalu bagaimana kita? Doakanlah, cakap Melayu pun okey, tak ada masalah. Doakan. Sebab ingat, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan siapa buat, orang itu dapat pencet kubur. Nombor 1, mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Yang kedua, tulis mushaf dengan syarat selagi dibaca. Tuan-tuan yang pencet tak ada kerja sangat, sehari tulis 1 buku surat. Paling simple ambil surah Yasin.
Yasin ada 83 ayat. Buat 10 ayat, tulis Jawi. Jangan tulis Romanized pula, tulis Jawi. Buku baris, buat cantik-cantik. Dah siap 83 ayat, pergi binding. Photostate, binding, buat elok-elok. Nanti beritahu pada anak isteri, abah kalau meninggal, tak payah pergi masjid, ambil Yasin. Kalau ambil tak pulang-pulang, ambil masjid punya Yasin pula. Kalau yang curi pula rumah orang, pakai saja yang bapak tulis, tulisan tangan. Nanti jemaah datang baca Yasin, pakai Yasin yang bapak tulis. Selagi Yasin itu dibaca, selagi itu tuan-tuan dapat pension kubur. Balik boleh buat. Yang tiga, menggali peligi dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu selagi diamalkan. Yang kelima, tanam pokok selagi dimakan oleh manusia dan haiwan. Yang keenam, membantu buat masjid dengan syarat selagi masjid berfungsi. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak yang mendoakan. Selagi dia doa, selagi itulah anak-anak itu, selagi itu mak bapak dapat syafaat. Jadi tuan-tuan jangan henti doa kepada mak bapak, khususnya kepada ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah. Itu yang ke-8. Yang ke-9, bismillah ke-10 kan. Yang ke-9 kata Imam Abu Lays, "Ihtaja ila kiswa kisa'u walau qadara 'alaiha." Kalau bapa engkau minta nak beli sesuatu, umpamanya pakaian, belikan dia pakaian dan jangan kau minta balik duit dengan dia. Contoh, bapa tiga pesan. Kau sibuk tak petang ni? Tak ayah, kenapa? Bawa ayah pergi kedai spek, mata tak nampak ingat kena tambah power ni. Spek kamu tak merah? Tak boleh lagi lah. Kau hantar nanti kalau bapa ikut pada kebun rumah, kita pun datang petang. Sampai bawa pergi kedai optometris. Cek mata apa semua. Lepas tu cek kita beli bingkai yang baru, cermin membaca, 2 slide apa semua. Bila time nak bayar, kita pun tanya tokek. Ini tokek berapa spek? Ini yang kita sudah kira-kira dalam 1,500. 1,500 ya? Okey. Anak soleh, dia tolong bayar. Tapi anak yang tak berapa soleh, dia pergi dekat bapak. Pak, ini harga 2,500 lah. Ada 1,500. Lagi dia mau 1,500. Duit minyak kena sapu. Apa punya anak? Engkau lagi mau makan ke sama bapak? 2,500 dia cas. Dia kata minyak tu lah. Bapak kata, kau anak kau belanja bapak kau. Sebab kata dia tadi, ini tajak ila kisah. Dia nak baju, belikan baju. Pakaikan baju. Dia nak spek, pakaikan spek. Itu kami jawab anak. Dan yang ke-10, ayaqalahu ma yaqali nafsik wa yaqralahu ma yaqra li nafsik. Lakukanlah perkara yang bapak kau suka dan tinggalkanlah perkara yang bapak tidak suka. Timbul pertanyaan. Semua yang saya ceritakan tadi, kalau ayah masih ada, balik kepada tajuk kita, kalau ayah sudah tiada, apa yang akan berlaku? Kerana cerita-cerita tak guna. Jika ada kalangan perempuan semua, ustaz ni cerita banyak-banyak, aku bapak dah tak ada, apa guna aku dengar ceramah malam ni. Kalau tajuk ayah kahwin lagi, dia juga tajuk ni. Kalau ayah sudah tiada ni, aku cerita ni, dia begini. Kalau ayah masih ada, buatlah apa yang kita bincangkan tadi. Tapi kalau ayah sudah tidak ada, kata Imam Abu Lays As-Samarqandi ni, buatlah 3 perkara. Pertama sekali, ayyakunal waladu salihan li nafsi. Kita mak bapak dah tak ada, jadilah anak yang soleh. Jangan buat maksiat. Jangan berkibun kaki, jangan buat benda tak senonoh. Air masjid datang ada masa buat benda-benda baik-baik. Yang kedua, ayyasil qarabatuhuma wa asdiqahuma. Hendaklah kita dapatkan balik kawan-kawan dia yang masih hidup lagi atau saudara mara yang masih ada. Contoh arwah ayah kita, dia ada kawan-kawan tak belajar dulu. Geng-geng nampuhan JY ini masih lagi ada hidup. Kita pergi carilah. Jumpa datang, kata, "Assalamualaikum Pak Haji, ingat lagi saya. Siapa tu kau? Saya anak arwah." Allah, terima kasih dah datang. Bangga kawan ayah kita kalau kita tengok kita datang. Kadang menangis. Dia kata, "Arwah ayah awak dulu masa kecil-kecil jangan datang. Haji tak kenal, dah besar lah. Awak sekarang gini-gini." Dia rasa megah anak arwah kawan dia datang. Dan itu tuntutan udah. Nanti balik tuan-tuan buka balik WhatsApp arwah ayah, kita tengok mana geng-geng yang dia ada. Mana yang boleh tu kita minta admin tolong masukkan kita dalam grup kita sebagai mewakili arwah yang telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan kawan orang banking di dalam lepas ni, jaga balik hubungan. Sedari mana sepupu ayah kita pergi melawat, tanggungjawab kedua. Yang ketiga, ayat astaghfirullahumma
wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Seorang anak yang dah tak ada bapa, doakanlah keampunan bagi bapaknya tiap-tiap hari. Doakanlah kepada bapaknya tiap-tiap hari dan bersedekahlah bagi pihak bapak dia. Macam contoh tadi dia bawa tabung, tuan-tuan sedekah. Mungkin lupa niat sedekah diri sendiri sajalah. Niat bagikan. Dia pun bila dah dengar begini, dia tak ya sedekah untuk Allah. Salahnya, lain kali kan kalau ada tabung, make lagi niat Allah ini on behalf arwah bapak aku. Moga-moga amalan ini sampai. Jadi inilah tanggungjawab anak-anak yang betul-betul sayang kepada bapaknya. Walaupun ayahnya itu sudah tiada lagi. Inilah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kepada tuan-tuan yang masih ada bapak, jagalah bapak elok-elok. Ambil gambar banyak-banyak. Dia punya WhatsApp dengan kita, print screen, simpankan kalau boleh print. Kerana itulah yang akan jadi kenang-kenangan apabila dia telah kembali menghadap kita. Ayah memang orang yang sangat kita sayangi dunia sampai akhirat. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga-moga diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amal bihi wa nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuala Lumpur hari esok selamat sampai ke Australia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.